Saya cuma nak bagi tahu hari tu saya nampak Datin ada bagi envelope dekat Hana. Itulah saya tertanya juga, apa reaksi Armin kalau dia tahu pasal benda ni? Julia, straight to the point je lah. You nak apa sebenarnya? Saya ni kan Datin, sangat amanah. Kalau bayaran dia bertepatan, saya akan simpan rahsia Datin tu rapat-rapat. Lagipun, beg saya ni kosong. Kosong, ada Armin je. Ambil ni, tutup mulut. Hai, ada lagi satu tugas untuk you. Tugas apa tu Datin? Datin serah je dekat saya. Saya kalau bayaran dia kena, tak ada masalah Datin. I nak you sebarkan dekat sekolah si anak Hana tu yang mak dia tu penyondol. Biar dia orang kat situ semua takut yang suami dia orang kena kacau. I nak sampai anak dia kena buang sekolah. Biar Hana malu kali ni. Senang je Datin. Serah je dekat saya. Tak ada masalah. Datin, lain kali Datin tak payahlah bagi cash. Susah saya nak kena kira ni. Datin transfer je lah nak. Lepas tu Datin duit dulu.